Maaf tanya, simpan emas 1 gram sebulan, emas virtual ke emas fizikal ya? Okey, bagus komen ni. Boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Okey, dekat public gold tuan-puan, kita simpan emas fizikal. Kita kumpul gram emas dalam akaun emas gap ni. Kalau tuan-puan ni tengok video ni, belum lagi ada akaun emas gap, boleh tekan saja link dekat bio file untuk daftar dulu akaun tuan-puan secara percuma. Yang kedua, bila tuan-puan dah konsisten menabung saja gram emas dalam akaun, tuan-puan boleh fizikalkan emas. Sama ada tuan-puan nak keluarkan dalam bentuk gold bar macam ni, ataupun dalam bentuk dinar macam ni, ataupun tuan-puan nak keluarkan dalam bentuk kad-kad 1 gram macam ni, boleh, tak ada masalah. Yang penting gram emas tuan-puan mencukupi. Tapi selalu orang confuse, virtual tu hanya dalam akaun saja ke? Dalam akaun gap saja ke? Tak boleh fizikalkan? Boleh tuan-puan. Sebab tu pentingnya ada dealer public gold untuk bantu tuan-puan. Dekat sini tuan-puan tekan saja button withdraw untuk tuan-puan fizikalkan emas. Tuan-puan boleh pilih saja design-design emas yang tuan-puan nak. Yang penting cukup gram emas. Kalau tuan-puan rasa takut nak pegang emas fizikal dekat tangan, biarkan sahaja dalam akaun emas gap public gold. Public gold akan jagakan emas tuan-puan dengan sebaiknya. Okay, kalau tuan-puan nak Faiz bantu, klik link di bio. InsyaAllah Faiz akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Faiz untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.